gastric GERD dan anxiety. Hari ni kita nak jawab satu soalan yang mesti ramai orang nak tahu lah. Macam mana nak bagi hilang loya dengan rasa nak muntah? Selalu orang ada masalah JJA, ini perkara yang kerap jadilah nah. Dia makan sikit saja terus rasa loya. Lepas tu dia rasa dah kenyang. Lepas tu rasa macam nak muntah. Orang duk kata ni masalah angin. Sebabnya kalau dia lambat makan saja, dia nak jadi loya, nak rasa muntah, nak rasa berangin. Jadi sendawa-sendawa yang berterusan. Kalau kita fikir logik, macam tu lah kan. Angin perut kita banyak. Lepas tu kita nak tolak makan tu turun bawah tak boleh. Lepas tu dia jadi sendawa-sendawa. Ataupun lepas tu kalau teruk sikit dia jadi acid reflux. Logik macam tu kan. Tapi betulkah semua masalah ni disebabkan oleh masalah angin? Perut banyak angin ni kah yang punca mengapa rasa nak loya, nak rasa muntah, tak boleh makan banyak ni? Okey, dalam video kali ni saya akan jelas mengenai isu ni dan saya bagi dia punya spoiler sikit lah. Dia bukan disebabkan oleh angin banyak tau. Jom kita ambil masa dan faham akan apa yang menyebabkan isu ni berlaku. Untuk menjawab isu ni kan, dia ada dua mekanisme penting yang perlu kita faham. Pertama adalah perut yang terlalu sensitif ataupun dipanggil sebagai visceral hypersensitivity. Yang kedua, akibat visceral hypersensitivity ni menyebabkan berlakunya abdominophrenic dysnergia, iaitu keadaan tubuh yang handle isi perut kita dengan cara yang tak sepatutnya. Baik, saya jelaskan dulu apa itu visceral hypersensitivity dalam konteks mereka yang mengalami masalah JJA ni ya. Visceral hypersensitivity ni bermaksud perut yang sensitif dan dalam konteks JJA ni adalah disebabkan oleh chronic stress. Stres yang berterusan sama ada daripada segi emosi, fizikal ataupun chemical. Chemical ni mengandungi ubatan, makanan ataupun suplemen yang tak betul lah nah. Isu chronic stress ni akan menyebabkan berlakunya masalah hyperintestinal permeability ataupun dalam bahasa kampungnya digelar sebagai leaky gut. Hal ini menyebabkan segala isi perut kita seperti makanan yang sedang dicerna, bakteria, sisa makanan, toksin ataupun bahan yang boleh mengganggu usus seperti lektin dan sebagainya tembus di bahagian lapisan pelindung usus kita, iaitu kita punya mucosa. Dan bila perkara ni berlaku, kita akan sentiasa aktifkan kita punya sistem imun lah untuk tak nak bagi benda tu jadi lagi teruk. Kita tahu bila kita sentiasa aktifkan imun kita yang mengandungi cytokine, histamin, benda tu semua ejen radang. Dan ini menyebabkan saraf-saraf dekat kita punya usus tu dia mula jadi sangat sensitif sebab dia terengsa. So bila kita makan lebih sikit saja, perut tu dah start stretch, ataupun kita makan benda macam kekacang yang ada lektin, benda ni merengsa, ataupun makan benda cili yang ada capsaicin, benda ni merengsa. Dan jika benda tu berlaku secara berterusan tahun demi tahun, kita tak buat apa-apa kan, baru akan berlakunya satu isu lagi, abdominophrenic dysnergia. Saya jelaskan apa pula benda tu. Abdominophrenic dysnergia ni ataupun kita panggil sebagai APD lah mula dia bermaksud kita punya diafragma ni yang untuk otak kita bernafas ni dia lock ke bawah. Kita punya otak abdomen ni dia akan relax. Lepas tu kita punya otak pelvic muscle ni yang kat bawah ni yang pegang pundi kencing kita ni akan tertolak naik ke atas. Itulah dia APD ni. So bila benda ni berlaku kan, dia akan kompres gas yang sedia ada dekat kita punya usus tu. So lagi mudah saya nak explain bab ni, kita guna balon. Okey, kata atas ni otak diafragma kita, bawah ni pelvic muscle kita, yang ni depan ni otak abdomen. So bila kita jadi APD ni kan, disebabkan perut kita sensitif, kita ada visceral hypersensitivity, dia trigger saja badan jadi stres, sowas jadi ketat, perap dia tolak macam tu. Dia tolak macam tu. Bila tolak macam ni memang perut tu terasa kembung. Lepas tu atas ni kata kita punya diafragma. Diafragma kita bila tekan ni, otak ileus kita akan relax, menyebabkan gas tu dia terkeluar naik ke atas. Dan benda ni kalau biar lama-lama dia akan jadi masalah hyperhernia, iaitu perut tu tertolak naik ke atas. Itulah alkisahnya berkenaan bab ni. Inilah yang menyebabkan jadi loya, jadi mual segala benda tu. Itulah dia.
Dan inilah yang menyebabkan jadi kembung-kembung tu tau. Dia bukan jadi pertambahan gas. Saya buktikan. Yang ni kata kajian ni menunjukkan tiada beza pun untuk orang yang komplain kata perut dia kembung ke depan ni ataupun rasa duk sendawa-sendawa ni kan. Gas yang sikit pun boleh trigger. Ada gas sikit pun boleh trigger. Ada gas banyak pun tak trigger. Macam itulah dia benda ni. Dia bukan disebabkan oleh gas-gas atau angin tau yang buat jadi isu ni. Dia senang saja nak tahu. Kalau kita dah start jadi ada masalah ni. Bila kita rasa perut terkembung kan, dia jadi susah nak nafas. Sebab apa susah nak nafas? Sebab diafragma kita telekam kembang kecut dia sangkut kat sini. Satu lagi dia nak jadi isu kerap kencing. Dia rasa macam nak kencing, tapi bila kencing keluar sikit-sikit saja. Lepas tu satu lagi yang paling famous sekali, dia sakit tu kat belakang. Dia sakit belakang, kaki dia rasa lembek, dia sakit bau, dia sakit tengkok, dia boleh sakit kepala sekali, boleh sakit rahang sekali benda ni. Sebab benda ni melibatkan otak sawas kita sekali tau. Jadi apa yang nak keluar-keluar bila jadi benda tu kita urut jadi sendawa. Bukan gas kata. Ya betul, itu memang gas. Tapi gas tu tak bermaksud perut kita jadi banyak gas. Tak. Bila kita ada masalah APD ni kan, bermaksud dia bila tolak diafragma kita ke bawah, dia akan merelakskan kita punya otot LES tu. Yang tu yang menyebabkan kita jadi sendawa dan menyebabkan berlakunya masalah acid reflux. So, harap semua faham lah benda ni dia bukan isu disebabkan oleh pertambahan gas pun. Tahu? Dia bukan sebab angin masuk ke apa semua, tak. Sebab kalau kita, contoh saya bagi contoh macam terkejut. Kan bila terkejut tu tiba-tiba perut tu terasa kembung tak tentu pasal kan. Bila duduk lama, duduk drive tiba-tiba perut tu terasa kembung. Angin tu nak masuk kat mana? Angin tu masuk kat mana? Dia tak boleh masuk. Dia disebabkan oleh ada isu APD ni. Abdominal phrenic dyspnegia. Kita punya diafragma ni tolak ke bawah, pelvic muscle ni ke atas, perut depan ni otot abdomen kita relax. Menyebabkan dia kompres, dia tekan kita punya angin yang sedia ada tu jadi lepeh, pressure jadi tinggi, menyebabkan LES kita relax dan dia jadi sendawa. Gas tu keluar kat situ Jadi macam mana kita nak selesaikan isu ni? Kita tahu isu ni disebabkan oleh masalah chronic stress, menyebabkan kita ada masalah visceral hypersensitivity, iaitu dalam konteks HGA ni masalah isu leaky gut Untuk masalah isu leaky gut ni, amallah HOW5 Plus ni. HOW5 Plus ni memang dirumus khusus untuk orang yang mengalami masalah isu leaky gut. Untuk masalah chronic stress pula, iaitu yang kita praktis MBB ni, makan bagi betul. Makan bagi betul ni bukan termasuk makan sahaja tau, bukan. Dia termasuk pola kita tidur, cara kita berfikir. Semua benda ni akan diajar oleh dietetik ni untuk menguruskan kita punya chronic stress tu, supaya kita boleh detect dan kita boleh selesaikanlah semua benda ni. Dan untuk maklumat lebih lanjut mengenai topik hari ni, saya ada buat buku e-book ni. Boleh nanti tengok dekat bahagian Linktree tu. Ada saya punya link. Boleh pergi dekat situ, download bahagian buku MBB e-book. Download kat situ. Banyak dah saya letak bab-bab kitab mengenai ilmu GGA ni. So download dan baca sahaja, benda percuma. So itu sahaja, selamat beramal semua, pastikan amal HOW5 Plus, insya-Allah masalah ni akan selesai.